Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Sebelum saya menyebut mengenai apa yang berlaku dalam Dewan, saya nak tambah sikit daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang apa yang kita bangkitkan dalam Parlimen sekejap tadi. Apabila Menteri KPKT membentangkan untuk bacaan kali pertama rang undang-undang yang dinamakan rang undang-undang DR 25-2025. Iaitu rang undang-undang pembaharuan semula bandar Urban Renewal Act 2025. Apa yang menjadi persoalan kami ialah dalam peraturan mesyuarat standing order yang saya baca tadi 54 kata sebelum bacaan kali yang kedua rang undang-undang ini boleh, bukan mesti, boleh dirujukkan kepada satu jawatankuasa pilihan. Itu dari segi peruntukan. Kita bangkitkan kerana dia berkaitan dengan rang undang-undang ini sudah ada jawatankuasa pilihan parlimen yang dipanggil jawatankuasa pilihan infrastruktur, pengangkutan dan komunikasi. Mereka inilah yang membincangkan rang undang-undang ini. Kita telah mendapat surat, salinan surat daripada pengurusi jawatankuasa pilihan ini kepada Menteri KPKT minta supaya mereka minta supaya ditangguhkan bacaan kali kedua. Kalau boleh saya bacakan secara ringkas para keempat. Terdapat beberapa perkara yang kami di JKP masih tidak dapat berpuas hati dengan penjelasan, terutamanya berkaitan peratusan nilai ambang persetujuan pemilik tanah sebelum projek bangunan membaikan tanah mereka dimulakan. Jadi justru jawatankuasa ni memohon agar pembentangan bacaan kali kedua ditangguhkan sehingga semua isu berbangkit yang dalam sesi libat urus belum diselesaikan. Jadi pandangan Perikatan Nasional adalah selari dengan jawatankuasa pilihan yang berkaitan ini. Jadi tidak ada sebab kenapa Yang Berhormat Menteri KPKT tidak boleh menangguhkan bacaan kali kedua. Apa yang dia terbulu-bulu sangat? Tak perlu terburu-buru kan? Jadi sepintas lalu tadi kita dengar sedikit ulasan daripada beberapa ahli parlimen kerajaan tadi yang mengatakan banyak mereka tak setuju. Bagi kami, secara ringkas, bagi kami bil ini, rang undang-undang ini bercanggah dengan pelbagai undang-undang yang ada. Yang pertama, Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa hak milik tidak boleh dipertikaikan. Indivisibility title. Seseorang yang ada geran tanah tu hak milik tak boleh dipersoalkan. Yang keduanya, ini penting untuk perhatian masyarakat. Akta pengambilan tanah. Akta pengambilan tanah ni dia ada tafsiran. Siapa yang dipanggil pihak berkuasa negeri. Pihak berkuasa negeri artinya raja atau yang dipetua dalam negeri itu mengikut mana yang dikenaki. Dia panggil EXCO lah. EXCO. Dalam ni juga untuk Kuala Lumpur, State Authority, pihak berkuasa negeri ditafsirkan adalah Yang di-Pertuan Agong. Baik, kita tengok ni dalam URA ni. Tafsiran pihak berkuasa negeri berhubung dengan negeri di Malaysia, raja atau dalam mesyuarat atau governor dalam mesyuarat, EXCO lah. Tengok ni penting. Bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, menteri yang dipertanggungjawab bagi kerajaan tempatan. Mana agung? Tak ada agung. Bercanggah dengan Akta Hak Milik, Akta Pengambilan Tanah, Land Acquisition Act. Begitu juga dalam Akta Hak Milik Strata. Banyak lagi lah yang kami akan bahaskan. Jadi yang pentingnya itu, satunya bercanggah terus dengan undang-undang yang ada. Kanun Tanah Negara, Perlembagaan Persekutuan, Akta Pengambilan Balik Tanah, Akta Hak Milik Strata dan banyak lagi. Jadi ini adalah asas bagaimana kita cuba supaya rang undang-undang ini tidak dibentangkan.